Kontroversi Perhimpunan FAM, siapa sebenarnya dalang? Sebelum ini, Ultrasel telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka pernah menerima arahan daripada pihak tertentu untuk mengadakan perhimpunan di hadapan FAM. Namun, pelawaan tersebut ditolak kerana Ultrasel menegaskan mereka bukan kumpulan yang boleh dipergunakan sesuka hati. Susulan penolakan itu, perhatian beralih kepada kelab penyokong SSFC yang dikatakan menerima pelawaan berkenaan dan meneruskan perhimpunan tersebut. Lebih mencetuskan persoalan, terdapat dakwaan dalam kalangan netizen bahawa sebahagian peserta yang hadir sebenarnya dibayar oleh individu tertentu. Malah, itulah juga rakaman yang menunjukkan penggerak demonstrasi merangkap ketua SSFC seolah-olah membaca skrip yang telah disediakan ketika sesi wawancara dijalankan. Perkembangan ini menimbulkan tanda tanya yang besar, adakah perhimpunan ini benar-benar suara penyokong, atau sekadar gerakan yang diatur oleh pihak berkepentingan? Tidak mustahil, dalang di sebalik perhimpunan ini datang daripada dalam pengurusan tertinggi sebuah kelab bola sepak, malah mungkin juga melibatkan figura politik yang melihat isu ini sebagai peluang untuk meraih kepentingan tertentu.